Harga kawalan telur ayam masih sama walaupun subsidi bagi barangan itu diturunkan sebanyak 5 sen untuk sebiji. Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Azman Adam berkata peniaga bertanggungjawab menjual telur pada harga sedia. Ini kerana apa yang berlaku adalah perubahan struktur subsidi bagi telur grade A, B dan C sahaja. Datuk Azman berkata dalam tempoh 3 bulan ini subsidi kerajaan kepada pengusaha telur kurang 5 sen sebiji tetapi harga kawalan masih lagi sama. Beliau menegaskan pengusaha telur tidak boleh menaikkan harga telur sesuka hati memandangkan pengurangan subsidi ini juga adalah persetujuan bersama daripada pihak industri sendiri. Menurut Azman, selepas 1 Ogos subsidi akan dihapuskan sepenuhnya dan harga telur akan diapungkan. Beliau berkata selepas subsidi dihapuskan mungkin akan berlaku perubahan harga. Azman bagaimanapun berharap perubahan harga adalah positif seperti mana yang dilaksanakan pada harga ayam. Sekiranya ada pihak yang menaikkan harga atas alasan subsidi dihapuskan 5 sen boleh laporkan kepada pihak KPDN.